Hey guys, welcome back to my channel. So di video kali ni, seperti yang korang nampak di depan ni, kita sedang melihat Beyblade jenama CX Top X. Okay, tapi dia punya jenama tu macam U magnet. Kat sini kita lihat drum buster merah, whale flame, phoenix wing special edition, samurai, combat dragon, whale wave. Kita ada Kerberos Flame, Hell's Brave, Pegasus Blast merah dan hijau. Lepas tu kat tengah tu kita ada Shark Scale Lepas tu dan ada Beyblade lain di bahagian bawah ni, tapi saya tak sure diorang combo dengan apa. Tapi kita nampak kat situ ada Terra Press. Yang ni macam Wizard Wolf Fox something like that. Banyak lah guys kat kedai ni, tapi saya tak sure lah kedai ni kat mana. So ni kita ada bag jenama terbaru brand SB tu dia guys, memang cantik. Tapi saya tak tahu bila ada kat Malaysia. Maybe kalau kita pergi ke Melaka ataupun Johor maybe dah ada. Tapi setakat ni saya tak nampak lagi lah. Okay. So korang boleh isi pelbagai jenis Beyblade lah. Wizard Rod, Hellhammer, Drumbuster merah. Begitu juga dengan tempat letak beat dia okay. So ini di antara Beyblade yang saya tak nampak lagi kat pasaran. Dekat Selangor ke, dekat Johor ke, dekat Melaka ke, tak pernah lagi. Maybe kalau kita pergi hunting satu hari nanti, kita akan nampak seperti segi cari dekat Melaka, Cyford Excalibur. Jumpa kat Melaka pun dah masuk lah. Lepas tu baru kita jumpa kat kedai-kedai lain. So kita ada Drumbuster, Wyvern Gale, Sphinx Call tadi. So ni bag dia, quality tip top korang boleh simpan, don't worry. Maybe kita akan beli, tapi tak sure lah. Tapi kalau GM Kelang, saya tak pernah try lagi tempat yang sesat tu. Bahaya tu guys. Korang tengok by kedai, tiba-tiba dah sampai tempat lain. Gitu, okay. Kita tengok macam mana. Tu dia. Brand SB guys. Itu dia guys. Knightmare biru, Valkyrie Bow, Leon Christ. Okay, Leon Christ saya dah beli. Beyblade yang sebelah-sebelah tu saya tak nampak tadi. Apa yang Datuk review ni? Cantik lah guys. Guys, korang doakan supaya dapat supaya kita dapat jumpa Beyblade, kita beli, kita review. Okay, jumpa lagi, bye bye.